Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton yang mengikuti secara langsung di studio Bayan TV Gapena pada waktu ini. Kita ucapkan selamat datang. Anda sudah pun berada di rumah Gapena di bilik kenanga di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dan alhamdulillah waktu ini kita akan berbicara tentang satu program yang cukup besar yang akan dilaksanakan oleh Gapena, Gabungan Persatuan Penulis Nasional bersama dengan Ikatan Persuratan Melayu Melaka yang akan dilangsungkan tidak berapa lama lagi. Barangkali ada maklumat yang akan kita kongsikan sebentar lagi. Dan alhamdulillah pada waktu ini kita bersama dengan Tuan Abdul Razak Adam selaku Ketua Satu Ikatan Persuratan Ya, Ketua Satu Melaka. Ikatan Pesawat Melayu Melaka. Melayu Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Melaka jauh datang penat Ya, Baik, hari ini kita nak kongsikan barangkali berkaitan dengan program sastra wanita senusantara yang akan dilangsungkan di Melaka. Saya tak pasti tarikhnya, mungkin barangkali secara umum boleh ceritakan dulu Encik Razak kepada semua penonton yang berada di secara live sekarang ini di studio Bayan. Silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu, ucapan terima kasih pada Saudara Azmi dan Gapina kerana undang saya untuk tujuan mempromosikan program Perhimpunan Penulis Sastra Wanita Senusantara. Jadi untuk makluman, program ini ialah program Gapina dan kerjasama Gapina dengan IPM. Jadi program ini akan dilaksanakan insya-Allah pada 1, 2 dan 3 Ogos. Ogos ni lah. Ya, Ogos. 2025. 2025. Okey. Jadi kita telah pun merancang dan telah mengambil beberapa tindakan awal untuk memastikan kejayaan dalam program ini nanti, dan insya-Allah ramai-ramailah ke Melaka pada 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3 Ogos 2025 untuk mengikuti Perhimpunan Penulis Sastra Wanita Senusantara. Itu satu perkara yang menarik di Melaka. Bukan tadi kita baru saja mengikuti live sayembara deklamasi puisi peringkat kebangsaan juga diadakan di Melaka. Dan saya dipahamkan yang terbaru sayembara deklamasi puisi sekolah-sekolah menengah peringkat kebangsaan juga akan finalnya di Melaka juga. Jadi nampaknya Melaka tahun ini antara tumpuan. Adakah sebab tahun melawat negeri Melaka ataupun memang Melaka sebagai destinasi tempat tumpuan program? Okey, mana lagi? Melaka lah. Melaka lah. Okey, tuan-tuan dan puan, jadi sebenarnya ini bertepatan dengan tahun Melaka lah. Ya. Ya. Tahun ni kan tahun Ya. 2025. Jadi sebenarnya ini Melaka sudah dikenali dan mudah. Aspek mudah itulah. Kalau daripada Kuala Lumpur nak ke Melaka pun dekat saja. Ya. Dan untuk program kami ini, program Perhimpunan Sastra Wanita Senusantara ini, dia akan diadakan di betul-betul di tengah Bandar Melaka. Bandar Melaka. Ya, dekat Bandar Ilir, ya, di Nobel Hotel. Nobel Hotel. Nobel Hotel. Ya. Jadi kami sebenarnya menerima banyak permintaan untuk sebagai peserta ni. Dia melibat Nusantara ni, Jazak. Ya. Dari mana je dia? Selain yang saya tahu Indonesia lah. Okey. Bagaimana dengan Brunei, Thailand ataupun ada yang daripada Aceh dan sebagainya? Baik, peserta-peserta pemakalah maksudnya yang akan membentangkan kertas kerja nanti, dan peserta-peserta yang terlibat terdiri daripada Malaysia, Indonesia, Ya, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei. Maknanya ruang lingkup Nusantara itu semua ada. Nusantara itu semua dah ada. Dan alhamdulillah kita dapat maklum balas yang positif. Ya, dan mereka nanti-nantilah untuk mengikuti program ini. Ya.
Barangkali boleh kongsi sikit Cik Razak daripada Indonesia tu persatuan apa kalau ingatlah. Thailand atau yang terlintas yang akan menyertai program kita. Baik, antara yang akan membentangkan kertas kerja ni ialah satu ialah penerbit buku, Ibu Hartini, dan yang keduanya daripada Indonesia, yang keduanya ialah dari dari MASA Majlis Sastra Aceh. Jadi kebetulan IPM Ikatan Persuratan Melayu telah mengadakan kunjungan ke Aceh pada bulan 12 tu hari. Jadi kita pun telah disambut oleh Majlis Sastra Aceh, dan dari situlah kita ada sesi dialog, dan mereka sangat teruja sebenarnya. Dah lama dia kata tak dapat ke tidak berkolaborasi. Kolaborasi dan dah lama tak ke Melaka dia kata. Jadi dia sangat teringin nak ke Melaka lah. Teruja lah mereka teruja. Sangat teruja. Jadi begitu juga dengan Singapura, Thailand, Dr. Faridah, dan dari Brunei, timbalan ketua pengarah DBP Brunei, insyaAllah dia akan hadir untuk membentangkan kertas kerja di sini. 3 hari adalah waktu yang agak panjang sebenarnya. Mungkin boleh gambarkan sedikit mungkin daripada permulaan delegasi sampai, dan secara ringkas lah sedikit perjalanan. Tentunya ada malam utama yang biasa penganjuran dilakukan. Barangkali boleh dikongsi supaya diorang nampak lah bahawa pertemuan penulis wanita Nusantara ini gambaran acara yang akan dilangsungkan. Baik, soalan yang bagus juga daripada Saudara Azmi. Jadi memanglah kalau kita lihat 3 hari 2 malam panjang. Jadi hari pertama tu ialah ketibaan delegasi, hari Jumaat. 1 bulan. Jadi kita akan mulakan acara pada pagi Sabtu. Pada pagi Sabtu, pembentangan pemakalah dari sekitar Malaysia. Okey. Baik, dan 1 hari berlangsung untuk pembentangan oleh pemakalah, dan malamnya kita akan adakan saya minta maaf, sebelum tu ialah pada sesi petang, sastrawan negara Datuk Dr. Siti Zainun akan memberi ucap pertama bagi sebelah petang. Berkaitan dengan program ini. Dan pada malamnya akan ada sempena 75 tahun IPM dan sempena kehadiran delegasi. Kita akan raikan dalam majlis makan malam di Noble Hotel, dan insyaAllah setakat ni Tun TYT, Tun Ali akan hadir untuk perasmian pada malam tersebut. Okey, dan ada acara persembahan yang sedang diaturkan. Itu untuk malam hari yang kedua, dan hari yang ketiga ialah forum, sesi forum. Jadi sesi forum ni saya nak beri penerangan sedikit. Kita ada 2 forum, iaitu yang agak menarik, mencari titik temu dalam sastra Nusantara. Mencari titik temu dalam sastra Nusantara. Menarik. Tajuk ni pun dah dengar menarik. Jadi ada 2 sesi, tajuk yang sama tetapi bidang yang berbeza. Pada sebelah pagi bermula 8.30 akan diadakan forum mencari titik temu dalam sastra Nusantara peringkat mikro. Dan manakala pukul 10.30 akan bermulanya mencari titik temu dalam dunia sastra Nusantara peringkat makro besar. Jadi antara ahli-ahli forumnya ialah untuk peringkat pertama ialah Dr. Nur Hayati, Prof. Nur Hayati, Dr. Salman Al-Farisi dari UPSI, Puan Nisa Harun, dan saya.
untuk sesi pertama, dan insya-Allah dia punya untuk sesi kedua itu, untuk peringkat mikro kita kasih orang yang lebih besar lah, iaitu satu ialah Datuk Zainal, Presiden Gapena. Presiden Gapena. Yang kedua Dr. Hazami, Ketua Pengarah DBP. Okey. Okay. Yang ketiga Chairil dari MASA, Majlis Sastra Aceh. Dan yang keempat ialah pengarah JKKN Melaka. Maknanya panel-panel yang akan terlibat. Ya. Itu antara nama-nama besar sebenarnya. Ya. InsyaAllah. Jadi kepada tuan-tuan yang ada kesempatan ke Melaka pada 1, 2 dan 3 Ogos sempena Perhimpunan Penulis Wanita Sastra Senusantara akan berlangsung 3 hari. Pelbagai acara disebut tadi oleh Ketua 1 IPM Tuan Razak Adam. Acara-acara yang berlangsung mulai daripada 1 hari bulan sampai 3 hari bulan. Jadi kepada tuan-tuan yang ada kesempatan boleh datang, boleh menyertai. Nak tanya sikit, ada yuran ke, bayaran ke, pendaftaran ke, walk in ni macam mana? Baik, pendaftaran akan dibuka dalam 1-2 hari lagi. Kita sedang menyiapkan QR untuk pendaftaran peserta, dan untuk makluman tempat adalah terhad. Jadi siapa cepat dia dapat lah. Jadi berapa kapasiti peserta yang 300. Okey. 300 orang. Dan berbalik pada soalan Saudara Azmi tadi, berapa bayaran yang dikenakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Gapena akan menaja. Ya. Kecuali untuk penginapan, peserta boleh berhubung dengan PIC di hotel lah. Puan Salasia di Noble Hotel. Jadi beliau akan menguruskan penginapan. Tetapi makan minum peserta insya-Allah kita akan uruskan. Di Melaka ni kita suka nak pergi sebab bukan saja sebab cenderung Melaka, belajar Melaka, budaya dan sebagainya, seperti Baba Nyonyanya, lagu-lagu dia kan, syairnya, dan mungkin adakah dalam program itu kita selitkan juga persembahan-persembahan kebudayaan yang nak memaparkan boleh upayaan atau budaya Melaka sempena pertemuan Senusantara ni. Mungkin akan ada persembahan begitu. Kalau ada boleh maklumkan lah. Jadi untuk malam budayaan tu, antara pengisiannya ialah rejang. Mungkin ini masyarakat kurang mengenali rejang. Jadi rejang ni rejang, syair ke? Ya, bukan. Bukan bukan syair, Dia ada khusus rejang. Yang kedua ialah syair. Syair yang akan dibawakan oleh siapa? Liza. Liza Syamil. Dapat nangkap. Melaka tak lagi daripada nama Nur Liza Yamin lah kalau rejang. Jadi ni tokoh budaya, tokoh penggerak budaya. Ya, negeri Melaka. Ya. Jadi insya-Allah malam tu Dr. Syafa. Oh, ada juga. Insya-Allah. Menarik. Dr. Syafa. Jadi kita akan mewarnai acara pada malam itu dengan nuansa-nuansa tradisional lah. Okey. Jadi diharapkan beramai-ramailah. Dan saya nak maklumkan sekali lagi, iaitu tempat adalah terhad. Jadi siapa cepat dapat. Segera. Baiklah, terima kasih Tuan Razak Adam selaku Ketua 1 Ikatan Persyaratan Melayu Melaka IPM, yang dengan kerjasama Gapena akan mengadakan pertemuan penulis sastra wanita Senusantara pada 1 hingga 3 hari bulan Ogos, dan penyertaan terhad 300 lebih bang itu. Jadi tepatlah berhubung dengan beliau di
nombor yang diterakan dan dijemput tuan-tuan untuk menghadirinya. Apapun saya mewakili pihak Gapena dan juga studio Bayan daripada TV Gapena ini mengucapkan terima kasih dan merakamkan semoga mendoakan juga perjalanan acara berjalan dengan baik dan alhamdulillah kita kembali terus ke studio bagi acara seterusnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.